Okay guys, sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan share video ni. Okay guys, hari ni kita nak start set up balik tempat pembiakan ikan gapi kita korang tengok tersadai betul. Okay, tapi ikan gapi kita ada lagi, cuma mengembang biak dia belum dapat lagi lah, sebab kita dah keluarkan dia punya jaring tapis tu. Okay, bahagian ni bersama. Tapi korang tengok ikan kita masih sihat-sihat, cantik-cantik lagi tu. Ni semua induk-induk dia. Ni lagi lawa kan belah ni. Sebab kita nak set up balik guys. Okay, kita nak set up balik. Nak buat ikan gapi, beta. Macam cakap nak sambung breeding ikan balik guys. Okay. Kalau tak sebelum ni ada apa? Ada tempat jaring bakul tu kan. Ni 3 box ni ada jaring bakul kita dah keluarkan. Sebab hari tu kita busy buat live jual aquarium. Disebabkan sekarang JNT terlampau problem. Sidai barang memang teruk sangat kan. Tu kita dah stop lah. Jual online dulu. Kalau korang nak aquarium, okay, nak beli aquarium, seeloknya korang datang pick up dekat setapak KL. Okay. Aquarium kita banyak stok lagi. Banyak lagi. Tapi kita suggest korang datang pick up dekat setapak KL ataupun beli dekat dekat Shopee guys. Shopee Beta Aquatic KL tu. Okay. Ni pun banyak induk lagi. Okay. Ikan kita ada lagi guys. Cuma busy sikit lah kan. So lepas ni kita sambung balik breeding ikan. Aquarium kita ada stok lagi Aquarium ada. Ni dia contoh dia. Okay, nampak? Ini tempat kita guys. Ni pun kita baru letak dia punya bakul balik lah. So nanti banyak lagi kita nak set up balik. Cacing sutra hidup kita ada ni tak boleh post guys. Ni tak boleh post. Kalau post memang akan mati juga. Sebab dia perlu oksigen. Ikan pun tak lalu nak makan lah. Siap campur ikan laga dengan gapi boleh kawan. So nampak? Okay, boleh berkawan. Sebelah ni ada induk juga guys. Nanti kita akan set up balik lah. Jom tengok bahagian dekat sebelah pula. Okay guys, ni tempat pembiakan ikan gapi kita guys. Yang kita baru letak kita punya bakul. Okay, jaring ni supaya anak ikan gapi akan jatuh kat bawah, akan dapat selamat lah. Kalau tak, memang induk dia akan makan. So ni kita baru letak balik. Okay, tapi kita dapat 2 tangki biru je. Ni pun kita nak start pump balik guys. Okay, korang tengok kalau nak datang boleh dekat setapak KL. Ni kita update balik tempat pembiakan ikan gapi kita. Ikan gapi, ikan laga. Okay, korang tengok perkembangan terkini so umur dah ready guys. Mungkin 2-3 hari lagi kot kita akan lepaskan balik. Okay. Ni semua kita akan set up balik ni. Apa ada ikan yang kita tak pakai tu kita akan keluarkan. Sebab dah nak pakai balik. Lepas tu ikan blue polar ni pun kita nak sambung breed balik lah. Longgok-longgok guys. Okay. Kita tengok anak ikan blue polar. Tu nampak yang dah besar sikit dah. Ni umur dia lebih kurang 1 minggu lebih ke 2 minggu. Tu dia hilang. Ikan gapi kita pun aktif lagi lepas ni kita sambung buat Artemia balik guys. Lepas ni kita sambung buat Artemia balik. Yang kat sini pun ada ni. Sini ada anak ikan blue polar tu ujung tu. Umur dia 1 minggu. Tapi tak nampak sangat dah. Okay.
Ni kita punya gapi guys. Korang tengok. Nampak memang sihat-sihat lagi. Paling penting kualiti air korang kena jaga. Anak dia pun kita tak sempat nak asingkan lagi tu, nampak? Sampai dia induk dia dah terkeluar dah. Korang tengok so anak-anak dia kita akan asing lah. Okay guys, kalau korang nak cari aquarium, kaca tebal, boleh datang pick up dekat Star Paket N. Nak beli online dekat Shopee Thank you guys. Buat masa sekarang dah tak ada live dekat TikTok lagi. Bye. Thank you.